Teruk. Mancing di Kemaman Terengganu. Hari ni aktiviti kita mencandat sotong. Kita orang naik bot kayu bot bot kayu. Kita orang semua daripada Shah Alam ada, daripada Kelang ada, daripada Putrajaya ada, Gombak ada, campur. Okey, jom. Nasi petang Abang Ajis. Kita tengok apa ni darat kan. Mana? Oh, ya makan gitu je. Mana? Ho, tunjuk bang sini sikit. Ho, ini dia hasil pertama. Hasil pertama. Nanti Okay, geng. Masing-masing semua tersadai. Perjalanan kita dah hampir 2 jam setengah. Daripada pukul 3.30 sampai dekat pukul 6 dah ni. Destinasi untuk mencandat belum sampai lagi. Tarik kali ni memang pergi tengah. Kita pergi ke tengah untuk mencari torok. Okey geng, alhamdulillah kita dah sampai port. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji dah ada dekat port. Dah ada 7 biji bot. Kata kawasan ni cun, sotong dah masuk, torok dah masuk. Okey, harap hari ni kita berhasil mendaratkan torok. Jadi insyaAllah, jadi kita nantikan. Oh, Amin naik torok. Iya, itu dia. Oh, dia. Ya. Ada hasil, muka ada senyum. Oh. Torok kedua. Muka ada senyum. Oh, ada. Kocik je. Tapi okeylah lesen. Ada lesen. Dia. Ya, kita boleh silakan ni. Allah. Bang. Oh, ngang masuk. Hasil 4 orang ni. Ada nampak ke? Ni ah. 4, 6, 8, 10, 11 ekor. Okey lah. Baru berapa jam? 2 jam. Okey lah. Alhamdulillah, rezeki. Santai-santai tu. Lepas tu gegangkan tangan. Boleh lah, besar-besar ni ada yang besar juga. Tapi kita dapat yang besar-besar ni. Bang, tolong bang. Tak. Okay geng, kita makan nasi. Ini lauk dia. Lauk fresh. Lauk fresh. Hasil mancing, dia mancing siang tadi. Buat kurai makan ni. Kari. Aduh. Mau lihat makan. Mau lihat makan dulu. Ada lagi. Ni besar sikit. Alhamdulillah. Oh, tengok. Angkat sikit. Ni. Oh dear. Terbaik. Nampak. Ya, menekan. Alhamdulillah, torok. Ya. Ini baru betul. Alhamdulillah. Ini baru betul mencari torok.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia menukan dapat boleh oren. Menukan kamu pakai naik ke depan belakang. Oh, padu. Dalam ni kira-kira dalam 15 meter. 15 meter dalam. Aduh. Seksa nak dapat seko. Seksa. Weng. Oh. Batu ni. Belai tak? Main kat besar tu. Kita kena ambil gambar tu. Tunjuk. Allahu Akbar. Oh. Kita nak cari hak begini ya. Hak begini kita nak cari ni. Allah Akbar, tak boleh lagi banyak ni. Oh dia, kita kawan kita sign, kita boleh teruk ni. Ni lah baru hak dicari. Mari dekat sikit, kita tak nampak. Oh dia, sekaki lebih boh. Sekilo lebih seko. Mana dia? Mana turut demo? Turut ke cumi? Cumi. Agak terus. Seekor lagi, dua ekor. Aduh. Banyak ekor ikut ah. Menekan. Apa ini? Dia makan galeping. Dia makan galeping ha. Ping pun makan, oren pun makan. Semua dia balon. Alright, dia masuk dalam tong. Oh, lepas lagi. Tangkap sotong. Kalau nampak lah. Dapat. Ada tarikan. Baru dapat seko kat sini. Baru duduk 5 minit sampai. Sebatang rokok. Baru sebatang rokok. Teruk. Ada seekor lagi. Seekor. Lagi ya. Ada. Ya. Motor kat tu Ni motor kat luar.
Ya, itu dia torok dah nampak nak naik. Yo, itu dia. Ya, tak perlu cukup torok lagi. Tapi boleh dah tu. Tak apa dorok. Boleh. Oh. Oi. Tu. Tak apa dorok. Oh, tu dia hasil. Angkat sikit. Oh. Beres. Oh. Oh, tak ada lagi. Dorok. Mi. Kowi. Dapat 2 ekor pada dah. Togok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruk. Masuk pula aming. Tidak ni. Ada. Eight. Ekor je. Oi. Pelik sekali. Musut ni. Nampak lain. Oh, laju tu macam torpedo. Dia nampak. Terai sangat. Dia nampak itu. Nekan. Nekan.
Tarak. Oh, tarak. Kuat bang. Tarak wah. 2 ekor tarak. Oh. Oh yo, 2 ekor. Ah. Oh, mandai. Hari dia kecil. Ha? Kalau tak kecil. Oh, ada kecil ni besar. Oh, ada arus. Tadi tak ada arus. Pam. Tarak. Oh. Tarak sudah mari. Okay, geng. Maggi sotong dah masak, geng. Sotong fresh. Sotong fresh. Kita nak makan dulu. Ikan paling besar kali dapat. Mata bawah sekali dah ni. Aduh, tak ada lah. Dah kena cukai tadi tu. Lihat ni kita lepas balik ni. Balik lah tu. Mula-mula dah cukup umur je. Panggil mama. Dah cukup umur. Malang pakai ikan, kejap je. Kita nak sotong. Letak, angkat, clear. Gila. Tu mama dah sampai. Mama dah sampai. Aktiviti pagi ni Apollo Kerisi. Sotong lah tak ada. Kita Apollo Kerisi. Alah mati lah yang kecil. Tu dah. Dia berdus lah. Tu lagi dia hidup lagi. Kalau tak sempat di ikan lain. Tengok ikan apa. Kisi. Dia besar sikit ni. Boleh lah. Mana ambil tak? Mati ke? Kalau tak ambil, dia timbul je. Ambil lah. Dia masuk angin ni. Ni tak boleh nak ni. Ikan isi ikan selayang. Ni hasil kita Apollo ikan kerisi. Ikan kerisi dengan ikan kembung seekor. Ikan selar ada 3 ekor. Ada dah ni 2 kilo ni. Okey gang. Dalam apa? Oh dalam tu. 1 tong kita. Berapa kilo ni? 40. 40 kilo. 10 kilo ada lah. Pembahagian pusaka.